Katalah kita kerja ini 12 jam, besok kita dah rest. Kita buat, kita tak adalah sampai kita malam ke malam pengsan kita siapa. Bagi saya sometimes bergantung, ni bukan kalau you nak kira 12 jam, bagi saya tak tentu. Ada masa kita kerja 6 jam. Kita tahu ya, you sebagai orang seniman kan, Presiden seniman. Ini cerita, saya cakap you kena faham, ini bukan kerja government office masuk pukul 5 balik pukul berapa. Ini producer kan. Bagi saya lah, kena saya dah 10 tahun zaman Jim Satuddin saya berlakon, saya daripada pagi saya tunggu sampai ke besok pagi. Saya tahu because dia perlukan kita. Ada masa-masa kita kerja 4 jam 5 jam dia. Jadi kena, you tak boleh jadikan benda ni macam you kerja kerajaan. Masuk 8 malam, 8 pagi, habis 5 petang. Tak boleh. Ini pada bukti bicara. Kita pun kalau pengarah pun tak boleh tahan kalau 24 jam kerja kan. Tapi ada masa-masa, bukan selalu. Ada masa-masa sometimes hati kata saya tak free. Cuaca hujan. Pasal hujan kita nak habiskan. Kalau dia tak ada, dia dah ambil job lain. Kena fikir. Dia tak boleh buat undang-undang macam ni untuk nak diketatkan kata ini mesti ada flexible, give and take. Dia tak paksa kadang kru sendiri pun. Datuk habiskan lah. Bukan selalu benda tu. Jadi kita kena ingat ini bukan time dia macam you kerja kerajaan masuk pagi petang. Saya dah tengok Indonesia bersama juga. Di luar-luar negara di Filipina ataupun di Thailand pun ada masa dia pendek ya. Ada masa dia panjang. Apa bukan kita menidakkan sistem tu? Boleh ada sistem tu. Tapi kalau dalam keadaan-keadaan yang tertentu, macam kata cuaca, artis nak habiskan jadual dia kata okey besok start free, hujan turun. Nah kadang tu, dia pasal break shooting tu, jadual tayangan dah kacau. Because why? Nak kejar deadline. Because cuaca. Jadi macam mana? Jadi kadang-kadang kita buat tu bukan sebab kita nak paksa. Macam hati-hati veteran Datuk Rahim Razali. Saya pernah syuting kat dia. Kita ada masa 1 jam ni. Pukul 12 Dia kata, tak apa Datuk datang besok lah. Tosar Datuk, habiskan lah. Lagi sikit scene saya, 1 jam habiskan lah. So ada ke time pukul 12, Tom? Tidak. Zaman P. Ramlee, di Shaw Malay Film, masa diorang ada persatuan tau. Persatuan artis Dia orang buat sistem ni. Pukul 5, tring, loceng bunyi. P. Ramlee kecil hati tau. Saya tengah shoot ni. Break. Ini bukan kerja kerajaan. Ini kerja swasta, kerja kreatif. Kena faham. Bukan saya melarang, tidak. Saya pun, kalau siapa nak kerja umur macam ni, kita 8 jam dia kerja kan. Tapi, saya tak mahu, ini bukan soal saya. Soal semua kepentingan semua producer. Orang tak tahu how kita suffer sekarang dengan keadaan barang-barang mahal dengan apa kan. Jadi, jangan cakap, wah, kita ni selfish. No, saya pun tak larat. Saya pun umur saya dah 72. Saya masih bekerja, masih buat drama, masih buat anak, masih buat filem kan. Kita ada sistem kita lah. Ada masa kita seminggu kita break. Jadi kena faham. Cuaca tak boleh lawan. Cuaca ni kuasa Allah. Tengah-tengah syuting kan, jadual habis lagi hujan, 2 hari hujan. Habis hati kata saya tak free. Saya dah ambil job lain. That's why benda-benda ni kena faham. Tak boleh buat satu peraturan kata yes, kita bukan bekerja dengan kerajaan masuk pagi pukul 8 habis pukul 4 petang, 5 petang. Itu kena faham. Saya bukan membantah Maksud dia sistem tu mesti ada give and take. Jangan jadikan satu peraturan. Yes, kalau gitu payah. Dalam pekerja sekalipun. Dalam jabatan kerajaan pun sama juga. Ada macam-macam emergency kan. Jadi kena faham lah. Saya tak mahu benda ni akan membantutkan perkembangan industri. Saya menghormati semua pihak. Ada Finas, ada apa ni kan. Bagi saya yang penting mesti ada give and take. Tolak and show. Ini kerja kreatif. Ramlee juga dah lalui benda ni dalam zaman Shaw Malay Film sampai menjadi satu krisis dengan dia, dengan persatuan. Jangan kata kau nak jadi penerbit TV, kita banyak untung kan. Maka kalau nak tahu senang tak senang, masuk bidang ni. Kan? Orang tak tahu. Saya cakap ikhlas ni. Saya bagi orang lama. Saya bukan ada kepentingan apa-apa. Ini saya cakap untuk boleh datang lah, kita boleh tunjuk lah. Tunjuk.